pukul berapa Dah pukul 9.20 dah. Saya seorang je kat sini. Mana lagi seorang? Ada lagi kat belakang awak ni? Belakang sini ke? Bukan situ. Cuba tengok sebelah awak. Oh, kita kena ingat, kita ada penonton juga. Kita nampak kat depan ni. Wah. Ya, saya nampak muka berseri-seri semua. Awak jangan ingat. Awak jangan lupa. Dekat sebelah kita pun ada. Sebelah? Oh, kanan saya. Oh, kanan saya pun ada juga dah. Wah. Alamak, ada orang bagi love lah. Saya malu lah. Saya kena bagi. Saya malu-malu. Okey, sabar. Tapi kita ada juga penonton. Cuba bersih belakang. 1, 2, 3. Sini pun ada orang juga. Wah, saya tak sangka ya. Depan ada, kanan ada, kiri ada. Wah, semua orang mesti semangat kan nak tengok pementasan malam ni? Semangat tak? Okey. Kita dah greet para penonton kita. Apa kata kita berbalas pantun nak tak? Boleh, Alisha. Okey, awak nak dulu ke? Saya dulu. Kalau kata boleh, awaklah dulu. Okey, baiklah. Bunga cempaka di atas bara, harum mewangi setiap masa. Assalamualaikum pembuka bicara. Majlis dimulakan dengan penuh mulia. Wah, bila masa belajar buat pantun ni? Saya sebenarnya dah lama berpantun. Dah lama? Tak apa. Biar saya balas. Waalaikumsalam disambut mesra, senyuman diberi, penuh ceria. Majlis diraih dengan jiwa terbuka. Kami berdua pengacara bersama. Wah, pandai awak berpantun? Mestilah. Awak bukan seorang je yang pandai. Saya pun pandai berpantun. Okey, sekarang ni tanpa kita meninggalkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada hadirin yang dihormati sekalian. Pergi ke sawah membantu rua, bekaku hilang di tumpukan jerami. Apa khabar kalian semua? Selamat datang di acara kami. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada malamnya indah ini dalam pementasan Malam Seni Abstrak Teater Randai Malin Kundang. Pementasan malam ini bukan sahaja pementasan yang biasa, tetapi ia syarat dan cukup dalam dengan mesej yang tersembunyi yang bertujuan untuk mengajak kita merenung terhadap isu-isu yang mungkin kita anggap remeh tetapi penuh dengan pengajaran. Oleh itu, kami berbesar hati untuk berkongsi naskah ini dengan anda semua. Dimulakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara penting bagi memastikan kelancaran dan keselesaan semua penonton. Sepanjang pementasan berlangsung, kami memohon kerjasama anda untuk mengawal suara. Hormatilah para pelakon yang sedang beraksi di atas pentas serta penonton lainnya berada di sekitar anda. Seterusnya, elakkan bunyi atau gangguan yang tidak perlu. Kami menggalakkan anda untuk memberikan reaksi terhadap persembahan, namun pastikan ia tidak mengganggu suasana pementasan dan penonton lain yang sedang menikmati teater ini. Teater Randai Malin Kundang ini dibawakan dengan penuh penghayatan dan setiap aksi dialog memberi mesej yang signifikan. Oleh itu, kami berharap disampaikan oleh pelakon. Selain itu, kami juga ingin memohon kerjasama daripada anda semua untuk memastikan telefon bimbit anda berada dalam mod senyap supaya tidak mengganggu pementasan pada malam ini, dan anda semua juga dibenarkan untuk merakam video maupun mengambil gambar, tetapi pastikan flash kamera anda sudah ditutup supaya tidak mengganggu pelakon dan penonton-penonton yang lain. Kami juga menggalakkan anda untuk berkongsi pengalaman menonton teater pada malam ini di media sosial.
Jangan lupa untuk memuat like ke Instagram story dan tag kami di @abstrakofficial_UiTM-KP. Sekali lagi, kami amat berterima kasih atas kehadiran anda pada malam ini. Maka, tanpa melengahkan masa lagi, kami dengan sukacitanya mempersembahkan pementasan Malam Seni Astra Teater Randai Malay Bundang. lambang kesatuan kami. Tiada yang lebih, tiada yang iri. Hamba menyusun jari rendah hati menyambut hadirin dengan salam murni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada para hadirin sekalian. Di anjung seni perpati yang bertuah ini, Kelab Abstrak berdiri sekali lagi mencantum warisan dan seni tradisi, menyulam kisah silam dan gerak silat berseni, beralun cak lempung, bergema jiwa, menyampaikan cerita agung, maling kundang atau si tanggang yang ternama. Saat dunia menyambutnya dengan emas dan mahkota, kundang lupa asal usulnya. Ibu dicampak dari ingatan dan bicara, dihina, dihalau seperti tiada harga. Anak derhaka tenggelam dalam megah, lupa bahawa setiap langkah hanyalah pinjaman rahmat Allah. Ambillah ibrah dari kisah yang kami pentaskan, agar kita tidak menjadi watak yang dilupakan. Kerana setinggi mana kita menjulang awan, doa ibu itulah sebenarnya kekuatan. Maka andai malam ini membuka hati, biarlah teater ini menjadi saksi bahawa kasih ibu tidak pernah mati. Gaib bagai rotan sago nandat gaib dia kebah nandat gaib dia
Putri Kartika. Mari Kunda Putri Kartika. Kau tak mau ubah hidup kau kah, Kundang? Apa maksudmu? Hidup senang? Bohonglah jika aku tak mahu hidup senang. Aku dah kerja berbagai kerja, tapi hidupku masih tak senang. Kau tak mahu melayang? Maksud kau bekerja di atas kapal? Berbaloi ke? Kau lelaki. Apa yang kau takutkan? Aku tak sampai hati mahu meninggalkan mak aku. Kalau begitu, hiduplah kau dalam kesusahan selamanya. Sebanyak mana hidup kau berubah selepas bekerja di atas kapal? Seluas lautan, Kundang. Tak sia-sia aku meninggalkan pulau ini dan pergi berlayar. Aku tak nafikan banyak pancaroba yang perlu dilalui untuk kerja di kapal. Tapi jika kau percaya hidup di kapal, kau boleh hidup di mana-mana saja. Pancaroba seperti apa? Hidup di lautan berbeza dengan daratan. Kau terpaksa meninggalkan keluarga dan orang tersayang. Kerja tak mudah, makan tak menentu. Tapi kita lelaki, kerja kapal adalah kerja yang paling sesuai untuk kita. Jika kau bertahan lama di atas kapal, semestinya kejayaan akan jadi milik kau. Jika kau bertekad untuk berlayar, aku boleh dapatkan tempat untuk kau. Aku ada kenalan yang boleh bantu kau. Di pulau ini aku dilahirkan dan membesar. Tapi rezekiku mungkin di tempat lain. Aku tak boleh lepaskan peluang yang ada. Aku tak mahu hidup dalam penyesalan. Tuhan sentiasa ada. Tak kira kau di lautan atau di daratan. Dia tak pernah tinggalkan kita. Serahkan semua pada dia. Kau pergi untuk mak kau, aku pasti dah mengerti. Mak, aku pergi bukan untuk lari, tapi untuk bawa kejayaan nanti.
pesan kepada anaknya. Dunia tak berganjak walau kau letih, pemergianmu tidak aku sesalkan. Dunia tak berganjak walau kau letih, pemergianmu tidak aku sesalkan. Bunda. Ya, Mak. Ambil ni bekal dari Mak dan kain batik ni peninggalan ayahmu. Simpan, jangan dibuang. Bunda janji, Mak. Bunda takkan lupakan Mak. Ombak yang memukul Fatimah tak ubah seperti kegusaran yang memukul hati Mak. Mak tahu kamu sudah besar, tapi hati ini berat sekali mahu melepaskan kamu. Mak. Mak ada dengan Kundang sejak Kundang lahir hingga sekarang. Mak tahu semua isi hati dan tingkah laku Kundang. Percayakan Kundang, Mak. Kerana itulah Mak takutnya. Mak telah menyaksikan perjalanan hidup kamu sejak awal. Terlalu banyak perkara yang Mak risaukan. Maklah yang menjaga dan membesarkan Kundang dari Kundang kecil hingga dewasa. Keberanian yang tertanam dalam diri Kundang ini muncul daripada Mak. Kundang berani kerana Mak. Ini tak sekadar kamu sangka, Bunda. Mak telah menyaksikan banyak perkara yang melukakan Mak. Derita yang Mak lalui terlalu besar. Mak tak ingin kamu merasakan kesedihan yang sama. Tiada apa yang lebih besar dari kasih Mak buat Kundang. Mak, biarpun Kundang ditimpa musibah, kasih Mak sentiasa menjadi kekuatan Kundang. Semoga kamu mahu pergi, anakku. Sungguh, Mak, Kundang perlu pergi untuk Mak, untuk diri Kundang. Dunia ini luas dan kaya dengan isi yang Kundang boleh teroka. Terlalu besar harapan Mak pada kamu. Namun, perasaan takut di hati Mak ini tidak kurang besarnya. Selepas kematian ayahmu, kita hidup susah. Terima kasihankan kamu, Bunda. Kundang gembira hidup berdua dengan Mak. Sejak kamu kecil, Mak sudah membayangkan waktu ini. Hari di mana kamu akan meninggalkan Mak.
Mak berharap kamu dapat mengubah nasib kita. Tapi Mak takutkan banyak perkara. Siapa yang akan jaga kamu saat kamu sakit dan susah? Mak tiada di sisi kamu lagi. Mak sentiasa ada di sisi Kundang. Walaupun kita tak bersua muka, Mak sentiasa ada di hati. Kundang takkan lupakan Mak. Kundang lelaki kuat untuk Mak, kerana Mak. Kundang pergi berlayar, berbekalkan ilmu dan kasih sayang yang Mak berikan selama ini. Mak usah risau ya. Mak reda kamu pergi. Hati Mak masih berat. Jika dengan melepaskanmu dapat memberi kebaikan kepada kamu dan mengubah hidup kita, pergilah. Sekurang-kurangnya rindu Mak dapat berlabuh di atas harapan Mak pada kamu. Jangan lupakan Mak. Terima kasih Mak. Walaupun ke hujung dunia, Mak sentiasa ada di dalam hati Kundang.
menjadi lelaki yang baik dan bijaksana. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kau ampunkanlah dosa anakku. Janganlah kau biarkan dia terperdaya dengan tipu hilang dunia. Jagakan dia, ya Allah. Hanya Kau yang tahu betapa sayu hati. Ya Allah, kasihanilah anakku dan sayangilah dia. Hanya padamu tempat aku mengadu dan berdoa. Makbulkan doaku, ya Allah. Makbulkan doaku. bermula cinta mereka. Kundangan putri bertentang mata, kini bermula cinta mereka. Hebat benar tentang Allah dari anak hidayah. Itu katakan. Usaha keras dan nasib baik Tuan Raja. Sekarang hamba ingin pergi jauh. Mungkin satu hari nanti hamba punya istana. Siapakah pemuda berbaju kemas, senyuman manis, langkah yang tegas? Hari bukannya tak apa alasan. Siapakah dia yang menjadi Hamparan indah laut Memiru.
Deruan angin mengelus kulitku. Hadir Tuan Putri bersama rasa air menjadi pemanis hadangan. Siapakah gerangan hamba yang manis mulutnya? Tuan Putri, hamba diberi nama Maris Bunda, seorang saudagar dari kampung nan jauh. Saudara seorang saudagar? Semestinya saudara seorang yang berani dan bijaksana. Hamba percaya sifat-sifat yang Tuan Putri sebutkan itu penting untuk apa jua jawatan dan pekerjaan. Dari mana asalmu, Bunda? Kampung hamba jauh dari sini. Tetapi kampung hamba terkenal dengan perniagaan yang berjaya. Adakah bapamu juga seorang saudagar? Benar, Tuan Putri. Bapaku merupakan seorang saudagar yang terkenal di kampungku. Dan beliau telah meluaskan pekerjaannya ke pulau-pulau yang berdekatan. Bunda, aku sungguh menghormati kerana aku percaya mereka mempunyai kecekalan yang tinggi demi menyalih mereka. Apatah lagi jika mereka saudagar yang berjaya seperti bapamu, semestinya keluargamu mempunyai hidup yang bagus. Kehidupan itu bagus atas hasil usaha dan titik peluh kedua orang tuaku. Di manakah orang tuamu? Adakah mereka kini hidup senang lenang, menikmati kehidupan yang mereka telah bina bersama? Orang tuaku tiada lagi dunia ini, Tuan Putri. Orang tuamu pasti bangga mempunyai anak lelaki seperti kamu, Bunda. Tuan Putri, apakah hajat Tuan Putri berada di sini di bawah terik mentari ini? Aku ingin berkenalan denganmu, Bunda. Bapaku berpesan untuk berkawan dengan orang yang mempunyai pekerjaan yang bagus. Adakah pekerjaan itu bagus di matamu, Tuan Putri? Seperti yang kukatakan tadi, aku sangat menghormati saudara. Kamu seorang saudara. Benar, Tuan Putri. Namamu ada disebut beberapa kali di kalangan orang yang kukenal. Mereka memberitahuku bahawa kamu tinggal bersama seorang wanita tua di rumah yang miskin. Wanita tua itu adalah orang gaji keluarga hamba dahulu. Hamba kerap melawatnya kerana dia hidup sendiri. Hamba telah menawarkannya rumah yang lebih selesa. Tetapi dia memilih untuk tinggal di rumah miskin itu kerana dia rindu akan mendiang suaminya. Baik sekali hatimu, Bunda. Tak heran mengapa ramai yang menyebut namamu. Mungkin tak lama lagi kau akan menjadi nakoda di kapal itu. Terima kasih, Tuan Putri. Kebaikan diri hamba datang dari Tuhan dan ajaran orang tua hamba. Tidakkah kau ingin berkenalan dengan Bunda? Tuan Putri, hamba pasti semua yang berada di sini mahu berkenalan dengan wanita semanis, Tuan Putri. Kalau begitu, marilah kita berbicara bersama dengan lebih mendalam. Hamba berbesar hati. Tuan Putri mahu berbicara dengan hamba. Hey!
Enggak. Kabarnya ibu mau kita pun buka pula. Mengapa aku perlu kisahkan si tua itu? Aku yang bermati-matian membina diriku untuk hidup senang begini. Sejak awal lagi, hanya ada aku dan aku. Tiada orang lain. Masih sedar dalam ingatanku betapa susahnya hidupku dengan Mak. Hidupku sentiasa derita dan penuh dengan kesusahan. Kini hidupku lebih senang. Aku boleh buat apa sahaja yang aku inginkan. Aku punya harta. Aku boleh makan apa sahaja yang aku mahukan. Tidak perlu berkongsi apa-apa. Tidurku nyenyak di atas tilam yang empuk dan rumah yang selesa. Tidak perlu lagi aku tidur dalam kepanasan atau perlu menada air hujan. Aku sungguh bahagia. Inilah kehidupan yang aku jambakan sejak kecil. Meninggalkan rumah miskin itu adalah keputusan yang terbaik. Meninggalkan Mak adalah jalan untuk aku hidup senang. Aku tak perlukan Mak. Hidup aku jauh lebih bagus tanpa Mak. Elokkan dikukui abih kasih sarato sayang. Buanglah saja diri kau usah disilau jua. Kau hanyalah kadina. Janjinya kepada ibu semua telah dilupakan. Ibunya dipandang hina, cemuhan dilontarkan. Ibunya dipandang hina, cemuhan dilontarkan. Baliklah nak. Mak rindu. Sungguh rindu. Anda mak gantikan air laut dengan rindu ini. Tiada ruang di dunia ini dapat menampung perasaan mak. Setiap hari mak menantikan khabar dari mak. Tapi hanya angin yang berlalu. Tapi mak tak marah. Mak faham. Kamu sibuk mencari duit untuk bantu mak. Bantu kita.
cuba terima hakikat yang kamu sudah besar dan ada hidup sendiri. Tapi rasa rindu dan kasih sayang mak pada kamu tak pernah berubah. Dari hari kamu lahir hingga sekarang, baik buruk kamu semua mak terima. Mak rasa bersalah kamu terpaksa membesar dalam kemiskinan. Setiap hari mak kasihan ke kamu. Puas mak gerak tenaga dan akal untuk pastikan kamu ada makanan untuk makan. Kamu tak pernah mampu. Kita tak senang, tapi kita gembira. Bila makanan tak cukup, mak akan bagi semuanya pada kamu. Tapi kamu tetap ingin berkongsi dengan mak sambil berkata, "Undang tak bisa berkongsi dengan mak. Undang ada dengan mak pun sudah cukup makanan." Waktu kamu kecil, suka benar dengan ombak. Kamu selalu bertanya, ke mana perginya ombak selepas menghentam batu? Kini kamu hilang bersama ombak. Bunda, mak cakap begini bukan sebab mak tak redha. Mak cuma sedih sebab mak rindu. Mak rindu anak mak. Dulu, kamu selalu sebut, "Terima kasih mak, sayang mak." Kini semuanya tinggal kenangan. Pulanglah bunda. Sungguh mak rindu. Pulanglah. Mak Kundang, ada kapal besar datang dari negeri jauh. Ya Allah, itu anakku, Kundang. Kundang anakku, mak rindu sangat. Mak doakan kamu tiap hari. Siapa perempuan tua ni? Pengawal, halau dia. Kanda, bukankah Kanda tiada orang tua lagi? Siapa dia? Kanda tak kenal dia, Dinda. Kundang, ini mak. Pengawal, bawa dia pergi. Sekarang. Kundang, sampai hati kau. Kau halau mak seolah-olah mak anjing kurap. Perempuan tua ini siapa? Suami saya, tiada ibu lagi. Kau diam. Kau ke penyebab anakku berubah. Jangan sesekali tinggi suara dengan isteri saya. Dan ini mak. Mengapa begini jadinya kamu? Perempuan tua, daripada kau membuat kecoh di sini, lebih baik kau pergi. Mana mungkin suami saya lahir daripada wanita seperti kau? Dinda, cukup. Wanita seperti aku. Hina sungguh ke aku sampai begitu sekali kata-katamu. Hanya kerana kau muda dan berpakaian mewah.
ayah membesarkan suami kau, yang bagi makan suami kau sejak dia lahir. Suami kau ni lupa diri, anak tak kenal budi. Sudah. Aku menahan rindu setiap hari menunggu kau pulang, dan ini balasan kau. Sudah. Kalau kau mahukan harta, aku boleh bagi sekelip mata. Tak perlu mereka cerita sedih di sini. Kau nak apa? Aku bagi. Benar hari ini ada. Apakah ini ibu kanda? Takkan biarkan anaknya hidup dalam kesusahan. Pengawal, bawa perempuan tua ini keluar. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Sebelum itu, beri aku masa untuk aku bercakap dengan anak Malik Bunda. Dinda, Benarkah kau ibunya Bunda? Dia beritahu saya bahawa orang tuanya sudah tiada. Tapi kau bertegas yang dia adalah anak kau. Saya mahukan kepastian. Dia anak aku. Aku yang besarkan dia. Mestilah aku kenal anak aku. Jangan fikir kerana aku miskin dan tua, kau rasa aku bodoh-bodoh panggil lelaki tak dikenali sebagai anak aku. sudah Dinda. Kenapa Dinda perlukan kepastian daripada seorang perempuan tua yang busuk dan kotor ni? Dinda tak percaya kan Kanda? Busuk, kotor. Kau betul-betul melampau, Gundam. Mak cuba bersabar, tapi kau betul-betul mencabar aku. Aku mak kau yang hilang separuh nyawa melahirkan kau. Harta, aku tak nak harta kau. Kaulah harta aku, anak yang aku sayang sampai mati. Tapi kau bukan lagi anak aku. Anak aku tak hina dan biadab seperti kau. Bawa dia pergi sekarang. Kau anak derhaka. Aku harapkan setiap titik susuanku yang kau minum, aku akan merana. Itu hidup kau takkan bahagia selama ya Allah. Anakku derhaka terhadapku. Anakku telah membuang aku
ditiru oi sana si malin gundang. Di kutua mande oi kanduang menjadi batu. Hati seorang ibu patah tersakiti. Cinta istrinya hilang, suami dikesali. Cinta istrinya hilang, suami dikesali. Kenapa Kanda perlu berbohong pada dirinya tentang kehidupan sebenar Kanda? Melihatkan bagaimana Kanda sanggup menghina ibu sendiri, merobek jiwa dia. Tak tercapai di fikiran yang Kanda sanggup meludahkan hinaan sebegitu kepada ibu yang membesarkan Kanda dengan keringat dan air mata. Walau dia tak punya apa-apa, adakah dengan melupakan ibu Kanda itu bukti cinta Kanda pada dia? Adakah cinta ini dibina atas pembohongan? Kanda telah menyayangi dia dengan semua yang Kanda punya. Tadi perkahwinan kita, Kanda melayani dia dengan baik sekali. Semua permintaan kita, Kanda tunaikan dengan rela. Tak pernah Kanda memungkiri janji dengan kita. Hari-hari di mana ketakutan menyelubungi dia, Kanda hadir bersama kawan Hamil dan kata-kata semangat. Bagaimana suami yang bersungguh melayaniku memperlakukan ibunya begitu? Ternyata dia mencintai Kanda tanpa mengenali siapa sebenarnya Kanda. Dia ikhlas mencintai Kanda seperti air jernih yang mengalir tenang. Kini kita keluar kosong. Yang tinggal hanyalah tanah yang basah dengan kenangan dan persoalan. Dia tak tahu lagi Kanda. Adakah Kanda mengharapkan sesuatu pada perkahwinan ini? Adakah cinta Kanda pada dia tulus atau sekadar kedudukan kosong? Tak pernah aku bayangkan begini. Terngiang di fikiranku ayatnya tadi. Seorang mak takkan biarkan anaknya hidup dalam kesusahan. Tergamak dia berkata begitu padaku. Sudahkah dia lupa betapa banyak benda yang aku korbankan demi dia? Demi Allah, aku merasakan duniaku hancur berkecai saat mendengar ayatnya. Seolah-olah aku sengaja biarkan dia hidup susah. Tiada emak atas dunia yang sanggup biarkan anaknya menderita. Aku rela nyawaku ditarik jika itu menjanjikan kesenangan buat anakku. Bunda, Mak telah mengasihimu sejak kamu dalam perut Mak lagi.
lebih besar dari saat kamu dilahirkan. Kamu adalah kebahagiaan dan kekuatan Mak. Tak kala badai, hanya kamu yang menjadi cahaya Mak untuk terus ke hadapan. Kamu sungguh istimewa bagi Mak. Mak tak pernah menyesal melahirkan kamu. Jika diberi peluang untuk memilih jalan hidup, Mak akan memilih untuk menjadi ibu kamu biarpun sejuta kali. Mak tahu, Mak tak mampu nak beri kamu kesenangan hidup seperti orang lain. Tapi Mak sudah cuba sehabis baik, Bunda. Jadi, kenapa kamu sanggup hina dan buang Mak? Sedangkan Mak telah menyayangimu seluruh hayatmu. Kita sambuang rasa dan lai kabaranti tak lempong mairang di belakang. Daripada cerita tadi, iaitu setinggi mana pun kita pergi, ingatlah, jangan lupa sesekali dengan seseorang insan yang bernama ibu yang sentiasa mendoakan anaknya. Sebagai penutup pada malam yang penuh hari ini, izinkan saya panggil ke hadapan mereka yang telah berkumpul-kumpul bagi menjayakan pementasan malam seni abstrak Teater Randai Balai Kundang sebentar tadi. Izinkan saya memperkenalkan barisan individu yang menjayakan pementasan ini.
Sebelum itu, izinkan saya menyebut dua insan penting yang tidak dapat bersama kita pada malam ini, iaitu Saudari Afanaili Faziha selaku penulis skrip yang telah menghasilkan naskah ini sekaligus menjadi tunjang utama kepada kelancaran pementasan ini. Selain itu, saya ingin menyebut Encik Maulid selaku jurulatih Cak Lempong serta Randai yang memainkan peranan penting dalam memperkasakan aspek persembahan ini. Segala sumbangan dan tujuh anja beliau sangat kami hargai. Seterusnya, saya akan memperkenalkan barisan pelakon utama yang membawa watak masing-masing dengan penuh penghayatan. Yang pertama sekali, kita ada Saudari Syazlina Natasha yang membawa watak sebagai Mak Malin Kundang. Saudara Ikmal Hakimi yang membawa watak sebagai Malin Kundang. Saudari Nur Syafika yang membawa watak sebagai isteri kepada Malin Kundang. Seterusnya, tidak dilupakan juga individu penting yang telah membimbing para pelakon kita sepanjang persiapan pementasan ini, iaitu Miss Silva Zainal Abidin selaku jurulatih yang telah banyak mencurahkan kredit ajar bagi ini. Terima kasih atas bimbingan beliau yang sangat bermakna. Berikut ialah barisan anak Randai yang telah menceriakan pentas kita pada malam ini. Pertama sekali, Saudara Rizrik Adam Saudara Hafizi Amir Saudari Damia Irdina Saudari Kristina Balkis Saudara Nabawi Hasbi Saudara Ismaidil Ishak Saudari Aliyah Nadira Saudari Suhail Kristina dan Saudari Fatin Husna. Dan Saudari Daphne Alia. Seterusnya, saya akan memperkenalkan penyanyi yang telah menghidupkan suasana malam ini dengan suaranya yang merdu dan penuh. Kenalkan Saudari Siti Lutfia. Dan seterusnya, pemain Cak Lempong yang mengiringi persembahan kita pada malam ini. Yang pertama, Saudari Farah Najiha.
Saudari Aisyah Ailani. Saudari Siti Zulaika. Saudari Nuranis Farhana. Saudari Ainul Najwa. Dan Saudari Amani Wazini. Seterusnya, tidak lupa juga kepada barisan AZK yang turut sama-sama membantu bagi menjayakan program kita pada malam ini. Dipersilakan insan yang menjaga makan minum kami sepanjang latihan sehingga pementasan ini, Saudara Nabawi Hasbi. Seterusnya, yang menguruskan bahagian pendaftaran dengan efisien diketuai oleh Saudari Nur Adia dan dibantu oleh Saudari Zidira Indiana. Seterusnya, kita ada jeritawan front of house yang menyambut para anda semua. Kami menjemput Saudari Fatin Husna, Saudari Alia Nadira dan dibantu oleh Saudari Hani Nazira dan Saudari Natasha Adia. Seterusnya, kita ada gadis-gadis yang menyerikan wajah dan busana para pelakon, anak randai dan pemuzik kita pada pementasan malam ini. Diketuai oleh Saudari Nurul Irdina, Saudari Kristina Nazli, Saudari Nur Anis Farhana, serta dibantu oleh Saudari Alia Nabila dan Saudari Nur Arina. Seterusnya, Biro Publicity yang menjaga live kami dipersilakan diketuai oleh Saudari Amani Wazini bersama anak buahnya Saudari Damia Syuhada dan Saudara Megat Adam. Seterusnya, kita ada sentuhan kreatif multimedia yang dilaksanakan oleh dua gadis yang cantik, Ayu dan Menawan ini, diketuai oleh Saudari Siti Nabila Husna dan dibantu oleh Saudari Uzma Kristina. Seterusnya, kita juga ada Biro Teknikal dan Logistik yang menjaga penata cahaya dan bunyi kita. Dimulakan dengan penata cahaya diketuai oleh Saudari Aida Farida dan dibantu oleh Saudari Nur Adila Insyira. Seterusnya, kita juga ada penata bunyi yang diketuai oleh Saudari Siti Zulaika serta dibantu oleh Saudari Eli Hazira. Seterusnya, kita juga ada pengurus pentas yang merupakan nadi kita dan juga yang melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik sekali. Diketuai oleh Saudari Aisyah Ailani dan dibantu oleh dua gadis iaitu Saudari Nur Marisa serta Saudari Nur Adriana. Seterusnya, kita juga ada insan yang menjaga amanah kewangan dengan penuh bertanggungjawab demi kelancaran pementasan kita pada malam ini. Dipersilakan Saudari Nur Syafika. Seterusnya, insan yang memastikan segala maklumat, surat menyurat dan dokumentasi tersusun rapi. Dipersilakan Saudara Rizri Adam. Seterusnya, kita
kita juga ada Ihsan yang merupakan tangan kanan yang sentiasa bersedia membantu dalam segala aspek pelaksanaan. Dipersilakan saudari dan Damia Irdina. Dan akhir sekali, Ihsan yang merupakan nadi utama yang merancang keseluruhan perjalanan program kita. Dipersilakan saudara Iqmal Hakimi. Kami merupakan pengacara anda pada malam ini. Saya Alisha Sorfina dan saya Darwisha ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadiran anda pada malam ini. Sebelum kita berakhir, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Merdu bertingkah, alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Dengan itu saya sudahi pementasan pada malam ini dengan ucapan terima kasih dan selamat malam. Seterusnya kita akan berganjak kepada sesi fotografi. Jadi diminta semua para penonton untuk bersedia dengan lampu Kalimantan yang akan kami buka. Orang boleh gerak. Saya si pegang. Tak enak sih. Selalunya lepas sampai Undang. Itu nanti pakai TKA apa-apa ataupun dipakai ni. Freestyle 1, 2, 3. 1, 1.
you. Nanti saya tak boleh. Show. Last show, penonton tepuk Pak Gani. Penonton lepas saudari Farah sebut last show, you guys semua tepuk 4 kali. Nak rehearsal ke nak buat terus? Malam Seni Abstrak Teater Randai Malin Kundang last show. Malam Seni Abstrak Teater Randai Malin Kundang last show. Maka dengan berakhirnya sesi photo state. Sesi bergambar kita pada malam ini. Dengan itu berakhirlah persembahan ataupun program kita pada malam ini, iaitu Malam Seni Abstrak Teater Randai Malin Kundang. Saya Muhammad Ismail Hakimi selaku pengarah program ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton AJK dan performers untuk malam ini kerana sudi bersama kami pada malam ini. Jika ada kami minta maaf atas barang silap yang kami lakukan pada malam ini. Kami minta untuk para penonton pada malam ini, sebelum pulang, anda boleh berbual ataupun bertemu ramah dan juga bergambar dengan mana-mana performance ataupun AJK yang anda mahukan. Juga sila tinggalkan komen anda di buku apa nama dia? Buku feedback yang berada di FOH kami. Jangan segan-sila untuk ambil gambar di sana dan hati-hati pulang ke rumah. Terima kasih. Ada ke AJK